Wasiat tak boleh dibagi kepada waris yang berhak dapat harta si mati mengikut hukum faraid. Jadi sebenarnya pembahagian ikut faraid, tuan-tuan, mesti diterangkan dahulu. Terangkan kepada waris yang berhak. Contohnya, kalau seorang tu mati ada 2 orang anak saja. Seorang lelaki, seorang perempuan. Pembahagian ikut faraid, anak lelaki akan dapat 2 kali ganda daripada bahagian anak perempuan. Jadi kalau bapa dia meninggal, ada duit RM RM100,000, kalaulah dibagi ikut faraid, maknanya apa, tuan-tuan? Anak lelaki tu dapat 2 kali ganda daripada anak perempuan. Dia dapat 2/3, yang perempuan tu dapat 1/3. Maknanya anak lelaki dapat lebih kurang RM60,000 lebih, yang perempuan dapat separuh lah, RM33,000 lebih. Tapi sebab dah bagi sama kata, yang laki-laki dapat RM50,000, yang perempuan pun dapat RM50,000. Tiba-tiba satu hari dia pergi masjid, kebetulan ada kelas faraid. Ustaz yang mengajar pusaka terangkan anak lelaki dapat 2 kali ganda daripada anak perempuan. Masa itulah dia kata, menyesal aku. Kalau aku tahu aku bagi ke faraid. Ini bagi sama kata. Ayat tak sama, tuan-tuan. Kan? Ayat yang dia cakap tu ketika bila? Ketika baru dia tahu kalau bagi faraid dia akan dapat lebih daripada adik perempuan dia. Sebelum tu dia tak tahu. Sebab tu pembagian ikut faraid mesti diterangkan dulu kepada waris-waris yang berhak. Kalaulah tiba-tiba kata nak bagi sama kata, tapi pembagian ikut faraid tak diterangkan, ini yang menyebabkan banyak berlaku hal waris pertikaikan. Pasal tak diterangkan dulu faraid. Jadi pembahagian ikut faraid, tuan-tuan, mesti diterangkan dahulu. Ni bahagian awak, ni bahagian mak, ni bahagian saya. Selepas tu, bila waris semua dah tahu bahagian masing-masing, kalau ada cadangan untuk nak bagi sama kata, boleh, dengan syarat pembagian ikut faraid mesti diterangkan terlebih dahulu.